Bocor geng. Bocor? Okay, dalam video tadi menandakan dia dah leaking turun. Kat bawah ni selalunya basah kat bawah ni lah. Kita detect kat bawah ni basah, maknanya ada leaking lah. So dia ada dua jenis minyak. Satu minyak gearbox, satu minyak hitam. So kalau minyak hitam leaking ni lah fire oil shield. Kalau gearbox pula dia dekat top motor. Dalam ni ada oil shield dia. Dia berpecah pada dua. Tak kata. So ini adalah flywheel oil seal geng. Kita nak tukar yang baru punya. Ni yang baru ke? Ni yang baru. Yang lama tu. Yang lama Keras. keras Ini keras. Nampak? Macam-macam. Ni dah buka top water. Kettle dia. So orang ni asalnya datang sebab balance shaft je. Lepas kita buat 360 inspection, kita dapat detect ada bocor. Pagi tadi lah kita. Okay. So tu bagusnya bila masuk bengkel kita orang 360 inspection. Dan owner proceed lah terus untuk gearbox leaking ni. Okay. Boleh like, follow, komen dengan share. Jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum. Pumpa.